je tu. Dia memang tak tengok dia berkas je tu. Dia berkas ikan nak balik. Okey, Assalamualaikum guys. Selamat petang. Hari ni aku turun sungai lagi petang ni balik kerja. Hari ni aku tak duduk seorang lah. Aku duduk dengan sifu ikan patin lah. Ni Raja Patin Kuala Keti Raja Patin Kuala Keti. Nama dia Ramli. Tapi dia tak apa cakap, kita tak apa faham lah. Dia bisu, kami panggil bisu dia. Nama dia Ramli. Dia Kuala Keti ni paling banyak patin dia naik. Tu dia baling. Dia punya rambut dia, buah hara dia memang dia potong kecil-kecil, dia tak potong besar. Sebab tu dia kadang-kadang boleh kalampam sekilo lebih. Tu dia lepas sana. Okey. Hari ni aku pun nak set up dah. Ni buah hara aku. Buah hara aku dia kusam sikit. Ni bisu lah. Dia ambil di baling tu. Ni arok dia. Semua bungkuk dia buang. Biar dia nak cucuk dalam tanah. Okey. Set up aku macam biasa. Buat dua batang. Lepas tu singgiliang 2 batang. Real. Yang ni Arti Blue. Yang ni singgiliang. Yang ni Okumo. Yang ni apa nama aku lupa. Okey, jom. Kita set up berumpan lu. Tak mula. Mak dia. Ni naik. Itu naik. Betul. 9 kilo 200. Oh. Aku nanti Hang kasang. Oh. Hang kunci dek. Aku dah kau betul. Okey geng, nombor 1 aku turun buah sawit. Buah sawit rambut potong bungkuk. Sat lagi aku nak buat macam bisu punya style, rengkir panjang-panjang. 2 sawit potong bungkuk. 2 nak pakai sawit dah. 2 nak pakai buah hara potong bungkuk, 2 nak pakai buah rengkir. No, makan. Tu. Makan. Kena tak kena tau. Lampam lah patin. Okey geng, makan geng, hak bisu makan. Lekat tak lekat dah tau. Ada? Tak ada? Biar betul. Hei. Tekan tu. Tak lekat geng, tak lekat. Sayang. Buat lain. Makan dah tapi tak lekat, tak apa, kita buat lain. Aku tak ada nak baling lagi. Okey, buat lain geng, buat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1 siap. Sayang tadi hak bisu makan tak lekat. Yang pun tengok mata kai dah. Mata kai ni rapu tekat 5 kilo naik, 6 kilo naik. Kita tengok cara bisu buat rambut buah hara. Hampa tengok dia potong halus-halus, ya kecil-kecil tu. Dia memang tak potong besar tapi kai dia besar. Semalam pukul 10 malam dia naik tekok patin dekat dengan padang bola belah bawah sikit. Kita buat macam mana tu, dia cucuk dengan dawai buat nyeri. Dia ni pun kreatif kat
Tu dia. Hmm. Okey, tu. Mutakhir dia cakap masuk bawah tali. Masuk dekat dawai tu. Lepas tu dia tarik. Okey. Tu. Dia mutakhir dia. Kalau kata laut ni K ni aku ingat dalam C12 kot. Tu. Tak. Testik. Tu dia. Oh. Mana? Dangkap tu dia kata menangkap tang tu. Okey, yang ni aku rangkai macam pambut style bisu tapi aku pakai kail kecil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan lava tu. Putui. Ikan tu. Ya, tak putui. Oh. Makan cepat. Tak ada. Umpan habis. Hampir kau tengok. Dia tekan dah tadi. Tu ada. Ada. Cantik. 2 kali dah makan, geng. Dia tekan naik atas kot. Mula-mula tadi tak lekat. Ni nombor 2. Tu dia drag. Dia lekang ah. Ada. Dia tekan dah. Yo. Pam, jangan kasih can. Besar. Ni kasak ni. Pasal dia jenis main drag ketak tau. Dia yang drag ketak. Tali dia pun pandai besar. Dia memang jenis kasak lah dia ni. Okey, tu yang dekat kena putih ni. Yes. Dia masuk ke bawah. Tak apa. Masuk ke bawah pula dah. Tu masuk ke bawah tu. Dia tekan main tepi ni. Ada. Okey, aku pegang baju hang. Hang turun tak apa. Keluar. Mai. Sini. Okey, bawah. Cantik. Bawah kena. Tu bawah betul. Cantik geng. Tadi dia dah makan sekali terlekang tau. Lepas tu kali ni makan lekat. Tu pun dia tinggal dia naik atas. Tu. Tapi kail dia memang kasak . Aku ambil. Okey, kendok tadi.
Okey, geng. Ah. Ha. Pegang. Pegang ambil mak. Oh, berat tu. Huh. Okey geng, alhamdulillah naik juga dekat dia. Pasal makan 2 kali. Awal tadi makan sekali tapi tak lekat. Masa aku abang dia kan apa dengar, dia tak apa dengar kucing bunyi. Duduk jauh dia tak dengar. Kalau duduk dekat dia dengar. Cakap dengan dia pun kena cakap kuat sikit. Lepas dah makan sekali tu aku abang dia pergi masa dia tak ada umpan habis. Ikan dah lekang lah. Ni hal nombor 2 ni, selang tak sampai 10 minit. Selang tak sampai 10 minit, balas pula. Rasa-rasa ikan sama lah. Dia duduk tempat tu. Tadi dia makan dapat umpan kat dia. Lepas tu bisu baling tempat yang sama. Kena sekali lagi. Boleh naik Okey. Ni rezeki dia. Tapi dia mengai ikan patin memang dia tak makan. Semua dia jual. Dia mengai dia jual. Okey tak apa. Kita tunggu tengok macam mana. Aku target nak duduk sampai malam. Dia pun nak duduk sampai malam. Macam mana? Okey? Ya. Ha? Ya. Mula-mula dia makan dah. Betul dah. Dia makan dah lekang. Dah. Lepas tu dia makan pula sekali lagi lekat. Dah. Tu tali dia buat siap. Lega. Okey geng, kita tunggu sampai malam tengok. Mana tahu kot ada lagi sekok kan. Aku punya baling tak ada nak boleh loceng, tali tak dalam cekang. Okey, kita tunggu lah ni dah lebih kurang dalam pukul 6.15. Aku balik kerja mai set up pada dalam 6.15. Ha? Ha? 4,5. 4,5 5 kilo. 4, 5. Dia kurang. YouTube. Sini tak boleh. Sini boleh sini. Oh, sini masalah tali nak ikat. Sana. Boleh. Tali panjang tak bawah. Ada lagi. Macam tu. Okey geng. Last aku buah orang ikan panjang. Dia makan dah mula-mula tadi. Lepas tu tak lekat. Aku abang kat dia mula dia duk buat tak tahu. Aku tak makan tu. Lepas tu duk sat dia nampak hanggut sikit baru dia pi. Pipi kawan tak ada lah. Lepas tu kota cepat-cepat buat lain ikan duk dah situ pergi. Dia pun buat baling tak sampai 10 minit Dia naik atas. Saya aku dengar loceng bunyi. Aku tahu, nu makan tu. Dia galing nyau. Dia duk kokek. Aku pergi duk rakam. Tunggu pasal berhenti tak. Berhenti senyap lah. Turun main sampai sekat jalan.
Tapi dia memang kunci ketat gila. Memang dia kata tu dah patah. Memang ganas lah geng. Tak ada lagi. Pak buah masak di derek hari ni. Dia ambil di baling buah dah. Oh, biar. Ini dia sikit. Tak tengok tu aku mai. Aku ambil dekat ni. Apa melori? Melori. Dah hari tu hak dia punya apa dia bagi. Hak dia ada tak banyak biji 6 biji. Oh. Tak boleh dah. Pandai lah dia. Tak. Oh, tu dah dia nampak ya. Cak dah kata kau. Buang tak mai lah. Aku duk ulang dengan apa nama apa seorang ni budak Pait Panjang. Apa kali mai duk kumpau. Kemarin aku ambil ikan yang nyahang tu lah nak bagi kat depa seorang tak. Lagi aku tak ambil. Okay, standby. Dah betul lah. Abai. Nak makan lagi nak makan lagi duk goyang tu. Oh, duk dia hujung tu. Apa tengok tu melangkak tempat bisu baling. Tu olok dia ada lagi tu. Tu. Pok tu olok dia tu. Tu. Tu olok dia ada lagi. Dia pun makan lagi. Tengok tu. Sangkut habis. Jam. Siapa dia pergi duk menebang tahu kat atas. Tu mai lagi tu. Tu satu puak ni. Tu. Tengok hak bisu pun karau 2-3 batang lah. Sangkut. Siapa dia lah pergi duk duk menebang tau. Ni parking dah 2 batang. Sehari aku buat lain. Hak bisu pun parking batang tadi dia tempat lain lah. Okey, tempat dia waktu kata pokok pergi duk tebang pokok belah atas tu dalam sungai. Ranting-ranting pun takut habis. Aku tadi melorot pergi cari tungai kayu, lekat tungai kayu tu, tarik putih. Dan ni aku tak mau baling lagi. Aku nak biang dulu tengok bagi nampak reda sampah pun dah tak ada kan. Sampah tu tak apa. Jangan ada ranting kayu hak orang tebang dia bercabang-cabang dengan daun apa semua. Bagi reda sikit. Confident tak ada lagi baru aku berumpan baling dia. Lah ni kita relax sat dulu. Pukul 10 tu sebelah tu kita balik Kalau tak ada. Harap ada lagi tekok lah mana-mana. Okey. Tak kat dia kot. Biar betul. Hairan bin ajaib. Dia 2 kayu. Dia takut tau bubuh sampai 2 kayu. Okey geng, kami nak balik lah geng. Pukul 10 lah, 10 malam.
Aduh. Besar oh geng. Aku ingat 6 kilo lebih kot. Aduh. Okey geng. Kami dah siap nak balik lah. Ikan bisu. Tolong awak naikkan dia. Aku kumpau kan ni. Tengok dia berkas je tu. Dia berkas ikan nak balik. Berkas tu. Kami balik tu. Selalunya dia duduk balik macam ni lah ikan. Dia berkas kat motor. Oh, tengok. Simpui sampai berapa kali you. Dia cara bisu tambah ikan kat motor nak balik. Okey, settle. Okey, apapun. Assalamualaikum. Jumpa lagi, geng.